Okey, selamat datang. Buat anda yang baru jadi ibu bapa, mesti tahu kan, bunyi tangisan bayi tu, boleh terus buat kita panik. Tenang-tenang, dalam perkongsian kali ni, kita akan tukarkan rasa risau tu kepada rasa yakin. Macam mana? Dengan satu plan tindakan yang memang berasaskan sains. Percayalah, anda tak sendirian. Soalan ni memang antara cabaran paling besar untuk ibu bapa baru. Tapi jangan risau, jawapannya ada dan sebenarnya ia lebih mudah daripada yang kita sangka. Jom kita tengok sama-sama. Okey, pertama sekali, kita kena faham benda ni betul-betul. Tangisan bayi itu bukan tanda anda gagal sebagai ibu bapa, okey? Tak sama sekali. Sebaliknya, ia adalah bahasa pertama mereka. Fikir macam ni, sistem saraf mereka kan masih baru, masih berkembang. Jadi inilah satu-satunya cara mereka nak beritahu kita, hey, saya perlukan sesuatu. Baiklah, sebelum kita masuk bab teknik-teknik yang advance sikit, kita kena mulakan dengan yang paling asas dulu. Kita kena pastikan kita dah tik semua punca-punca yang paling biasa. Jadi, inilah 4 perkara utama yang wajib kita periksa dulu. 1. Dia lapar tak? 2. Lampin kotor ke? 3. Rasa belakang leher dia terlalu panas atau sejuk? Dan 4. Tengok betul-betul ada tak tanda-tanda dia sakit. Selesaikan 4 benda asas ni dulu sebelum kita pergi ke langkah seterusnya. Okey, jadi senarai semak asas dah selesai. Sekarang, barulah kita masuk ke bahagian yang best. Kita akan tengok 2 kaedah saintifik yang memang terbukti berkesan. Ini bukan petua-petua biasa tau. Kaedah yang pertama ni datang dari satu kajian yang sangat menarik dari Jepun dan Itali pada tahun 2022. Ia dipanggil respons pengangkutan. Bunyi macam teknikal kan? Tapi sebenarnya simple je. Ia adalah satu naluri semula jadi. Pernah tengok ibu kucing angkut anak dia? Anak kucing tu terus senyap dan relax kan? Itulah dia. Dan apa yang diorang jumpa dalam kajian tu memang power. Rupanya, dengan hanya berjalan sambil gendong bayi selama 5 minit je, hampir semua bayi akan berhenti menangis. Dan lagi best, separuh daripada mereka akan terus tertidur. Kuncinya, dekat sini ialah pergerakan. Kena terus berjalan, jangan berhenti. Tapi ada satu lagi bahagian yang sangat-sangat penting. Lepas bayi dah tenang, mungkin dah tertidur dalam pelukan anda, jangan terus letak dia tau. Ini kesilapan biasa. Sebaliknya, duduk dan terus pegang dia selama lebih kurang 5 hingga 8 minit. Tempoh masa ni sangat kritikal. Ia macam buffer time untuk pastikan dia betul-betul lena sebelum kita letak dia. Okey, sekarang kita masuk kaedah kedua pula. Yang ini berdasarkan satu konsep yang memang genius. Ia diperkenalkan oleh Dr. Harvey Card. Idea dia macam ni. Setiap bayi dilahirkan dengan satu suis penenang semula jadi. Macam suis lampu, tapi untuk tangisan. Tugas kita sebagai ibu bapa cuma perlu belajar cara nak onkan suis tu. Jadi, macam mana nak onkan switch tu? Dengan kaedah 5S. Jom kita tengok satu-satu. Pertama, swaddle atau bedong. Ini bagi dia rasa selesa dan selamat macam dalam rahim. Kedua, side atau stomach position. Masa kita pegang dia, cuba posisikan dia mengiring. Ketiga, shush. Buat bunyi shh yang kuat, lagi kuat dari tangisan dia. Keempat, swing atau ayun. Dan kelima, suck atau hisap. Boleh guna puting kosong. Tapi tak perlu buat semua 5-5 tau. Kadang-kadang, gabungkan 3 atau 4 pun dah cukup berkesan. Okey, kita dah ada senarai semak asas, kita dah ada respons pengangkutan dan kita dah ada kaedah 5S. Sekarang, masa untuk gabungkan semua ni jadi satu plan tindakan yang mantap, yang senang kita nak ikut dan ingat. Fikirkan ini sebagai blueprint anda untuk ketenangan, pelan tindakan utama anda. Jadi bila bayi mula menangis, tak perlu panik lagi. Tarik nafas dan ikut je plan ni. Ia dah susun semua benda yang kita belajar tadi dalam urutan yang paling logik dan berkesan. Nah, ini dia urutan lengkapnya. Langkah 1, semak keperluan asas. Kalau semua okey, masuk langkah 2, berjalan sambil gendong selama 5 minit. Masa berjalan tu, boleh terus masuk langkah 3, guna kaedah 5S. Boleh buat bunyi shh atau bagi puting. Bila bayi dah tenang, langkah 4, duduk dan pegang dia selama 5 hingga 8 minit. Ingat, jangan terus letak. Dan akhir sekali, langkah 5, letakkan bayi perlahan-lahan dalam posisi terlentang. Nampak tak? Satu plan yang sangat jelas dan tersusun. Okey, sebelum kita berakhir, ada beberapa lagi peringatan penting. Ini sangat mustahak, terutamanya tentang soal keselamatan dan juga untuk bagi kita sedikit perspektif.
Tolong beri perhatian pada bahagian ni. Sangat penting untuk kita tahu beza antara tangisan biasa dengan tangisan yang mungkin perlukan perhatian doktor. Kebanyakan tangisan tu normal je. Tapi kalau bayi anda menangis lebih dari 3 jam sehari dan susah sangat nak ditenangkan. Atau kalau tangisan tu datang sekali dengan demam, muntah-muntah atau dia tak kencing, jangan tunggu. Terus hubungi doktor, okey? Dan akhir sekali, ini untuk anda, para ibu bapa. Ingat ya, setiap bayi itu lain. Apa yang menjadi untuk anak jiran, mungkin tak menjadi untuk anak kita. Dan fasa menangis yang paling teruk ni, selalunya masa umur 6 hingga 8 minggu. Tapi yang penting, ia akan berlalu. Percayalah, anda dah buat yang terbaik. Anda adalah ibu bapa yang hebat. Jadi, pesanan utamanya ialah bersabar. Ia memang akan berlalu. Tarik nafas dalam-dalam, jangan segan minta bantuan kalau dah penat. Ingat, fasa yang mencabar ni hanyalah sementara. Jadi, sekarang anda ada pelan tindakannya. Dengan semua ilmu ni, anda tak perlu lagi panik bila bayi menangis. Sebaliknya, anda boleh bertindak dengan yakin dengan satu pelan yang terbukti. Cuba fikirkan, antara semua teknik tadi, mana satu yang anda nak cuba dulu? Kuasa untuk menenangkan kini di tangan anda.